Assalamualaikum dan semasa kami ucapkan kepada Dr. Bazanten dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan 1 Grup C pada hari ini akan membentangkan tentang penghasilan inovasi alat bantu mengajar yang diberi nama Spindelab. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan nama ahli kumpulan kami. Yang pertama, diri saya sendiri, Hamid Asyarif bin Mahmud Izam. Yang sebelah saya ini adalah saudara Barat. Di sini di tengah adalah saudara Avinesh. Di sana adalah saudara Amirul Aiman. Dan akhir sekali adalah saudara Ahmad Hakim. Dan tanpa membuang masa, saya akan menjemput saudara Amirul Aiman untuk menerangkan sedikit tentang topik yang akan digunakan dalam ABM ini. Baik, selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Doktor. ABM kami ni, kami menggunakan unit 13 tingkatan 2 berkaitan dengan mematuhi peraturan jalan raya. Mengapa kami memilih topik ini adalah kerana kami merasakan topik ini begitu dekat dengan pelajar, kerana semua manusia bakal menghadapi cabaran di atas jalan raya. Jadi kita dapat lihat dalam topik ini terdapat beberapa nilai. Yang pertama, toleransi, bertanggungjawab, rasional, hemat tinggi. Kerana dengan kita berada dalam situasi tegang ketika memandu, nilai moral menjadi faktor utama kepada keputusan yang kita akan lakukan. Dan kami merasakan pemilihan BBM kami Spindelab adalah lebih bersifat interaktif supaya para pelajar dapat lebih tertarik untuk memahami peraturan jalan raya. Okay, baik, untuk kita memahami lebih mendalam tentang cara penggunaan dan bagaimana guru mengaplikasikan dalam bilik darjah, saya serahkan kepada saudara Avinesh dan Ahmad Hakim. Okay, selamat sejahtera. So, hari ini kami akan membuat satu demonstrasi bagaimana cara menggunakan permainan ini, iaitu Spindelab. Okay. Mula-mula pusing-pusing. Okay, mula-mula kita perlu memusingkan alat ini untuk mengeluarkan soalan di dalam bola ini. Selepas pelajar pusing dan keluarkan bola ini, terdapat soalan di dalam bola ini dan pelajar perlu menjawab soalan tersebut. Sekat. Okey. Okey. Nyatakan 3 daripada 2 nilai murni yang terdapat dalam unit ini. Okey. Dan pelajar pun akan jawab pula. 3 nilai murni yang terdapat dalam unit ini ialah bertanggungjawab, kasih sayang dan rasional. Seperti itu. Jadi inilah cara untuk bermain permainan ini yang disebut sebagai Spindelab. Okey. Lepas tu kita boleh letak balik bola ni ke dalam ni. Terima kasih kepada ahli kumpulan telah membentang. Jadi untuk kesimpulan, saya berikan kepada saudara Barat untuk membuat kesimpulan ringkas. Okey, secara kesimpulannya, okey, permainan ini kita dipilih sebabnya untuk mengira masa lah. Sebab kan kalau kita guna permainan yang lebih berat, so dalam kelas, waktu kelas tu akan ambil masa lah. So apa yang guru nak sampaikan pun tidak boleh. So kami memilih Spindelab ni supaya pelajar dapat bermain, supaya pelajar dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru lah. So harap permainan ini akan digunakan dalam waktu pembelajaran untuk pelajar yang akan datang dan juga untuk guru. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Thank you.